Okey guys, hari ni saya nak tunjuk cara untuk aktifkan sendiri SIM card TikTok. Pastikan SIM card tu dah adalah dekat tangan. Lepas tu ID original lah, bukan yang copy punya. Okey, pertama kali korang nak kena ada aplikasi TikTok lah. Korang boleh download dekat Play Store ataupun App Store. Okey, korang masuk dekat app TikTok. Okey, dekat sini korang klik self registration. Klik let's begin. Dekat sini korang klik get a new number. Lepas tu klik confirm. Okey, dekat sini klik physical SIM, klik confirm. Lepas tu korang nak kena scan barcode yang ada dekat belakang SIM card lah. Okey, dekat sini korang boleh pilih nombor lah. Korang type je 4 digit akhir belakang. Lepas tu tick, klik confirm. Okey, dekat sini korang nak kena pilih plan yang korang nak gunalah. Yang ni wajib tau. Klik proceed. Nanti dia akan bawa korang untuk scan dokumen pengenalan diri. Klik scan dokumen. Lepas tu korang kena scan IC lah. Pastikan IC tu clear lah, tak ada silau. Okey, kalau keluar macam ni, korang klik je lettery. Scan lagi sekali. Scan sampai berjaya. Make sure korang kena guna IC original lah, bukan yang copy punya. Okey, berjaya. Okey, sekarang korang nak kena selfie lah. Klik next. Korang kena selfie untuk pastikan bahawa korang ni pemilik IC tu lah. Okey, dekat sini korang nak kena semak detail korang lah. Pastikan nama, nombor IC semua dah betul. Dekat contact number ni korang wajib isi. Korang letak je nombor mana-mana yang boleh dihubungi. Lepas tu dekat sini email lah. Email ni wajib tau. Korang kena isi email yang aktif. Lepas tu klik verify. Nanti OTP tu dia akan hantar dekat email. Okey, email pun dah verify. Klik confirm. Make sure detail korang semua dah betul. Okey, dekat sini korang kena lengkapkan payment untuk plan yang korang pilih tadi. Okey, dekat sini cara senang guna online banking lah. Okey, klik proceed. Nanti dia akan bawa korang ke halaman online banking lah. Okey, dekat sana korang kena lengkapkan payment untuk plan yang korang pilih tadi. Okey, bila dah settle payment, SIM card anda akan aktif lah. Kadang-kadang dia ambil masa dalam 5 hingga 10 minit untuk SIM card anda aktif. Okey, terima kasih.